Okay, Assalamualaikum guys. Ini vlog aku nak jual ikan. So aku dah kemas-kemas dah ikan tu. So now aku nak pergi hantar ikan yang aku kata nak jual dekat video sebelum ni kepada orang. Okay, so ni lah ikan dia. Aku dah jual ikan asiatica tu dengan ikan andrau yang kecil tu. So aku first time bungkus ikan macam ni kan. So minta-minta ikan ni selamat sampai. Pasal aku ada abang tu dia nak beli sekali tank. So aku ada bawa lah, bagilah dia filter apa semua tu. So tank tu dekat belakang ni. Ada 3 tank tu abang tu nak beli, 3 tank. Lepas tu aku bagilah makanan ni semua. So tank ni pun abang tu nak belilah sebab aku okay. Jom pergi hantar ikan tu. Video lepas aku kata kan aku nak jual ikan tu kan, kalau siapa nak beli. So dah ada orang beli. Okay, so pertama orang tu beli ikan asiatica. Kedua ikan yang kecil tu, ikan andrau tu. So aku akan hantar ikan asiatica tu dekat Bangi dulu. Kemudian aku akan hantar ikan andrau tu dekat Yompeng. So Yompeng, JB, so dia sehala. So aku cakap okey lah, hantar je lah kan. Lagipun memang aku nak kemas aku punya bilik tu. So lapang sikit. Okay, Alhamdulillah ikan pertama dah selamat sampai kepada tuan dia. So aku boleh lepas order tadi. So now tinggal ikan ni lah nak bagi dekat tuan satu lagi. Alhamdulillah semua dah selamat. Ikan pun dah pada owner baru. Dua-dua ikan, tank pun pada owner baru. Okay, Alhamdulillah selesai deliver ikan kedua dekat Yompeng. Dah selamat pas ikan tu dekat buyer. So tinggal satu je ikan dekat rumah. Orang yang tengok video ni cuba komen lepas ni aku kena bela apa lagi. Okay, kalau video ni bermanfaat, like dan share. Dan jangan lupa subscribe.